Ayah dia cerita, Ustaz, bila anak saya mati dengan begitu, dengan nama Allah dan sebagainya, ada satu perkataan yang anak dia sebut masa nak mati, tuan-tuan. Betul-betul lepas dia berlawan dengan syaitan semua ni, anak dia seolah memang nak berpindah alam ni, anak dia sebut apa, tuan-tuan? Anak dia kata, Papa, percayalah Papa, percayalah Papa, percayalah Papa. Tu ayat anak dia. Ayah dia tersentak. Seolah-olah anak dia nak bagi tahu, percayalah janji Allah, percayalah alam barzah, percayalah akhirat, percayalah syaitan ni wujud, percayalah malaikat ni ada. Ayah dia terkesan sangat dengan ayat anak dia, percayalah Papa, percayalah Papa. Tadi sebut Allah, Allah dia mati. Allah, ayah dia cerita, Ustaz, anak saya mati dalam keadaan sangat indah. Saya melihat perjuangan sakaratul maut. Ayah dia menangis-nangis. Dia kata, Ustaz, lepas saya tengok anak saya mati macam tu, inilah janji Allah. Saya rasa tak ada nilai harta dunia ni, Ustaz. Tak ada, saya rasa nak sedekah semua apa yang saya ada. Ni luahan ayah dia. Ayah dia kata, Alhamdulillah, lepas anak dia mati macam tu, tuan-tuan. Kita sangka baik dengan sebut nama Allah dan sebagainya. Memang ada tanda yang sangat baik. Anak dia ni kata, ayah dia, pengurusan jenazahnya mudah. Mayat dia sampai dekat rumah, dilihat wali-wali terdekat. Senyum mayatnya. Hampir nampak gigi, kata setengah ni. Allah, budak baru 16 tahun. Dia kata masa nak urus jenazah masuk dalam biang lahat pula, orang agama, imam semua berebut nak ambil jenazah. Sembahyang jenazah pun ramai, padahal dia budak dekat tempat, bukan influencer, bukan orang famous kan. Tapi ramai Allah izin, orang datang sembahyang, dia gerakkan hati kan. Ayah dia kata, saya pun tak kenal siapa datang kan. Masuk dalam biang lahat pun sama orang mudah uruskan. Imam bersungguh dengan baca talqinnya semua, selesai semua. Dan Allah Ta'ala memujuk hati ibu dan ayahnya, tuan-tuan, memberi inspirasi pada kita semua. Katanya Allah hadirkan kepada salah seorang ahli keluarga dia, adik-beradik dia, saya faham adik kepada arwah, malam ataupun esoknya tu bermimpi tu Allah datangkan. Dia bermimpi bahawa arwah datang dalam keadaan yang sangat indah. Pakai jubah putih, serban putih lebih kurang lah, tuan-tuan, saya dapat gambarannya. Serba indah, tempat yang indah, naik kenderaan macam burung. Lebih kurang begitulah digambarkan oleh adik ni. 2 malam berturut-turut, lebih kurang tarikh Isra Mi'raj yang kita sambut hari itulah, tak silap saya. So, bila adik dia cerita, ayah dia rasa sangat happy, sangat bahagia, sangat menenangkan. Duk fikir takut anak dalam kubur ni, kita pun tak tahu, tuan-tuan. Jadi ayah dia kata, Allah, dia tanya pula saya, Ustaz, apa petanda tu? Saya kata, saya bukan pandai tafsir mimpi. Tapi saya kata, kita sangka baiklah, mimpi ni kita tak boleh nak buat. Allah izin dia datang, kita sangka baik. Alung ataupun anak ni pun mati dengan sebut nama Allah. Senyumnya lagi, orang datang ramai. Itu semua insya-Allah tanda-tanda yang baik. Saya dengar dengan ayah dia menangis-nangis. Dan ada orang yang kata pada ayah dia, tanya, abang, dapat anak yang jamin syurga, dapat anak syurga tunggu abang. Ui, saya dengar, tuan-tuan, nangis-nangis saya dengar ayah dia cerita. Memberi tamparan yang sangat hebat untuk keluarga dia menyaksikan sendiri bagaimana benarnya janji Allah. Saya kan bila dengar cerita dengan gambaran-gambaran yang real ni, macam filem, tuan-tuan. Tapi berlaku depan seorang ayah melihat anak sakaratul maut. Maaf saya sebut, tuan-tuan, benar janji Allah, benar janji Rasul. Saya yang bercakap ni pun akan lalu, tuan-tuan yang menonton akan lalu. Masa kita nak sakarat tadi, kita kena tahu itu adalah signal. Kita dah tahu dah kita ni bakal syurga atau neraka. Kita tak perlu tunggu tiang sirat, kita tak perlu tunggu mizan. Kita akan tahu signal awal daripada Allah masa sakaratul maut lagi. Mati kita tahu dah. Masalahnya mati tak tunggu esok. Siapa nak buat baik sekarang. Kita nak bayar berapa, malakul maut datang bila nak ambil nyawa kita, setan datang akhir-akhir hidup kita. Kita ada duit 40 juta, berguna ke? Kita ada follower beratus ribu pun dia tolong kita? Tak ada. Tengok anak tadi, ayah depan dia pun dia tak nampak dah. Nak bagi tahu bukan tu. So apa saja yang kita ada dalam dunia ni, sahabat-sahabat, pastikan kita boleh tukarkan dia jadi kebaikan. Duit pastikan sampai tolong orang susah. Duit sampai boleh nafkah orang apa ni, ahli keluarga, tolong mak ayah. Tak kira lah. Dia jadi saham kita hadapan Allah. Tuan-tuan, bayanglah. Saya tu fikir apa tau. Adik kita ni, anak kita ni umur 16. Balik berapa tahun baru tu. Tu pun Allah kata, cara dia nak meninggal Allah. Itulah sakaratul maut. Tapi Allah izin dia boleh sebut nama Allah. Walaupun mungkin dosa dia tak banyak sangat lagi lah. Dah berapa tahun balik. Kita berpuluh tahun balik ni kalau dia dewasa. Belum termasuk saya. Banyak kita ke dia yang banyak dosa. Kan kali itu logik. Saya lagi banyak dosa kan. Macam manalah mati kita nanti kan. Kalau Allah tidak rahmat kita, Allah tak ampun kita. Saya nak sebut semua yang menonton supaya pahala ni mengalir pada Allah, kepada keluarga. Ambillah pengajaran bahawa mati itu pasti, bila-bila masa sahaja. Malaikat itu wujud, syaitan iblis itu wujud, akhirat itu wujud, barzah itu wujud. Allah itu maha wujud. Allahu Akbar. Buat baiklah, berjuanglah, jadilah hamba Allah yang sebenar-benar hamba. Ya akhirnya boleh bantu kita masuk syurga sama-sama insya-Allah. Moga bermanfaat. Sekadar berkongsi pesan tanda sayang kerana Allah.